Okey korang, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita ada sebiji Proton Saga yang datang ke bank kita. Dia beritahu kita uh, nak buat servis je, servis minyak hitam. Lepas tu dia tanyalah, "Abang, brake pad seelok-eloknya tukar berapa kilometer ya?" Okey, kalau kita cakap pasal brake pad kan, brake pad selalunya dia punya jangka hayat lah dalam 30 hingga ke 70 lah, macam tu lah punya jangka hayat. Satu lagi cara kita pemanduan lah, cara pemanduan kita. Kalau macam ni abang ni itu hari dah tukar dah, so dibawa dalam 40 lebih lah, 40 lebih kilometer. Macam ni gaya dia, nampak gila-gila. Lepas tu kalau comparekan yang baru, nampak tebal lagi pemadam dia. Nampak tebal. Kalau comparekan ni dengan ni, nampak banyak beza kan. So kalau korang tanyalah seelok-eloknya bila boleh buat brake pad, so jawapan dia senang je. Dalam 2 kali tukar minyak hitam, tukarlah brake pad. 2 atau 3 kali tukar minyak hitam, tukarlah brake pad. Kalau korang jenis bawa ekstrim, tengoklah brake pad korang macam mana. Dia cara nak tengok brake pad senang je. Satu, bila korang tekan brake, dia ke dalam. Satu lagi, minyak brake kurang. Satu lagi ni, bila dekat rim ni, macam ada serbuk-serbuk hitam sikit kan, berdebu-debu lebih-lebih. Better ni lah, tukarlah. Ni dah masalah dia. Okay, ini baru, InsyaAllah settle punya. So, kalau korang ada masalah brake pad ataupun suspension ataupun nak tukar minyak hitam dan sebagainya, korang boleh datang ke Fizi Motorsport Sunway Tambun Ipoh. Okay, apa-apa call je. Alright.